Aku tak sangka kisahku ini akan jadi seperti mimpi yang terlalu pelik untuk diceritakan. Hai, nama aku Aisyah, berumur 22 tahun. Aku baru bekerja sebagai penghantar barang sejak 3 bulan lalu. Aku tinggal di sebuah bandar kecil di Kelantan, di mana rumah-rumah lama dengan dinding yang penuh cat mengelupas dan bau dapur jiran sering mengisi ruang lorong. Kerja sebagai penghantar barang ini bukan sahaja mengajar aku tentang kepayahan hidup, malah mempertemukan aku dengan insan yang tidak pernah aku jangka dalam hidupku. Kerjaku membawa aku ke sebuah rumah usang di Jalan Tok Kenali, sebuah kawasan yang penuh nostalgia dan cerita lama. Rumah itu, sebuah bangunan 2 tingkat yang hampir runtuh, menyimpan kisah sendiri bau lembab dan aroma masakan dari dapur jiran-jiran yang sering menguap keluar ke lorong. Aku selalu rasa seperti melangkah masuk ke dunia lain setiap kali menghantar barang ke sini. Hari itu, aku membawa sebuah bungkusan kecil ke rumah nombor 47. Aku menahan nafas seketika sebelum mengetuk pintu yang sudah pudar catnya. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua yang berdiri dengan anggun walaupun usianya sudah mencecah 75 tahun. Rambutnya putih bersih seperti kapas, disanggul rapi. Matanya memancarkan cahaya yang penuh semangat, berbeza dengan tubuhnya yang kelihatan rapuh dan berkerut. Assalamualaikum, anak muda, suaranya lembut tapi jelas. Kamu ada bawa barang untuk saya? Aku mengangguk, menghulurkan bungkusan yang diambil dari beg galasku. Ya, ini barang dari Pasaraya Freshmart, jawabku sambil menghulurkan pen untuk tanda tangan. Tangannya yang sedikit gemetar mengambil pen itu. Kuku walau jari-jarinya halus dengan kuku yang kemas berkilat. Terima kasih, katanya dan matanya merenungku lebih lama dari biasa. Tunggu ya, saya ada sesuatu untuk kamu. Dia masuk ke dalam rumah, dan selepas beberapa minit kembali dengan sebuah mangkuk kecil berisi gula-gula berbalut emas. Jangan tolak, penghantar barang selalu perlukan tenaga manis, katanya sambil tersenyum manis. Aku tersipu, menerima gula-gula itu dengan hati yang terharu. Terima kasih, saya belum sempat sarapan tadi. Ketika aku sudah bersedia untuk beredar, aku terdengar bunyi halus dari dalam rumah, bunyi piring hitam yang berputar perlahan. Bayangan ruang tamu yang dipenuhi buku dan bunga-bunga mekar kelihatan di belakangnya. Itu piring hitam lama, katanya lembut. Saya suka dengar waktu petang supaya rumah tak sunyi sangat. Aku hanya mengangguk sambil melangkah ke tangga. Namun, sebelum aku pergi, dia bertanya, boleh saya tahu nama kamu? Nama saya Aisyah, jawabku ringkas. Dia tersenyum dan berkata, salam kenal, Aisyah. Saya Makcik Salmah. Aku menuruni tangga sambil terfikir tentang sinar yang aku lihat di matanya. Ada sesuatu yang tidak dapat aku jelaskan, antara kesunyian dan kekuatan yang jarang aku lihat walaupun pada orang muda. Hari itu, aku tahu perjalanan ini baru sahaja bermula. Hari berikutnya, aku terkejut apabila menerima pesanan lagi dari alamat yang sama, rumah Makcik Salmah di Jalan Tok Kenali nombor 47. Biasanya pelanggan tak buat pesanan berturut-turut hari demi hari. Rasa pelik tapi aku juga rasa ada sesuatu yang menarik tentang rumah itu. Mungkin aku terlalu banyak berfikir, tapi aku tak dapat menahan diri untuk tidak teruja. Pintu rumah itu terbuka dengan senyuman manis Makcik Salmah yang sudah aku kenal. Ada kamu lagi, katanya dengan nada ceria, seolah-olah menunggu kedatanganku. Aku membalas senyuman itu, terasa hangat di dada. Hai, Makcik. Ini lagi barang dari Pasaraya. Aku meletakkan bungkusan itu di atas meja kecil di ruang tamu. Makcik Salmah mengangguk. Ya, saya buat pesanan sebab saya mahu jumpa kamu lagi, katanya dengan suara lembut. Aku terdiam, tak tahu bagaimana nak balas kata-kata itu. Hati aku berdebar-debar. Terasa aneh tapi juga manis. Kalau kamu tak sibuk, boleh datang lepak di sini lepas habis kerja. Aku tiba-tiba memberanikan diri berkata. Kalau kamu rasa bosan.
Dia ketawa kecil, suara yang jujur dan tulus. Berani betul kamu. Baiklah, saya setuju. Dari situ, pertemuan kami mula menjadi lebih kerap, lebih daripada sekadar penghantaran barang. Kadang-kadang aku singgah selepas kerja, membantu bawa barang ke dalam rumah, atau duduk minum teh bersama di meja makan kecil yang penuh dengan cawan-cawan berwarna-warni. Di rumah Makcik Salma, suasana seperti membawa aku ke zaman lain. Dinding dipenuhi gambar hitam putih, kenangan yang tersimpan rapi. Buku-buku lama dengan helaian yang mulai kekuningan tersusun di rak. Di tingkap, terdapat pasu bunga geranium dan bunga dayalet yang mekar, memberi warna pada ruang yang sederhana itu. Makcik Salma suka bercerita tentang masa mudanya, impiannya untuk menjadi penari balet yang terpaksa dikorbankan akibat perang, tentang bagaimana dia pernah menjadi guru bahasa Melayu yang disayangi ramai, dan betapa dia merindui suaminya yang telah pergi 10 tahun lalu. Aku mendengar dengan penuh minat, terasa seolah-olah waktu berhenti setiap kali berada di sisinya. Suaranya yang lembut dan penuh cerita membawa aku ke dunia yang aku tak pernah tahu. Kadang-kadang, aku rasa aku menunggu pertemuan ini lebih daripada apapun. Kawan-kawan aku selalu ajak keluar main game atau lepak di kedai kopi, tapi aku lebih suka mencari alasan untuk menolak dan singgah ke rumah Makcik Salma. Dia memberi aku ketenangan yang aku tak pernah dapat di tempat lain. Pada satu petang, kami duduk mendengar piring hitam sambil minum teh pudina. Dia tiba-tiba berkata, "Aisyah, ramai orang takut nak jadi tua. Mereka ingat hidup akan habis bila umur 70, tapi sebenarnya hidup cuma berubah. Awak tak takut?" Aku termenung sejenak. Kadang-kadang takut, tapi kalau ada orang macam Makcik, saya rasa taklah sangat. Dia tersenyum, walaupun ada sedikit sayu di matanya. Saya pun kadang-kadang takut sunyi. Tapi bila ada kamu, rasa macam tak keseorangan sangat. Aku pandang dia, melihat garis-garis usia di wajahnya, tapi juga keindahan yang tak terucapkan. Malam itu, ketika aku hendak pergi, aku memberanikan diri menyentuh tangan Makcik Salma. Dia terkejut sekejap, tapi tidak menarik tangannya. Dalam hati aku tahu, sesuatu yang luar biasa sedang bermula. Hari-hari selepas itu, kami semakin rapat. Aku sering singgah ke rumah Makcik Salma selepas kerja, tanpa alasan penghantaran barang lagi. Kadang-kadang aku tolong angkat pasu bunga, kadang-kadang kami duduk di ruang tamu sambil berbual kosong, mendengar lagu-lagu lama yang diputar dari piring hitamnya yang klasik. Rumahnya yang kecil dan penuh nostalgia itu menjadi tempat aku mencari ketenangan selepas penat seharian di jalan raya. Makcik Salma selalu bercerita tentang kisah hidupnya yang penuh warna. Dia pernah bermimpi menjadi penari balet, tetapi perang memusnahkan segala impiannya. Kemudian dia menjadi guru bahasa Melayu, mengajar generasi muda di sebuah sekolah rendah di Kota Baru. Dia juga bercerita tentang suaminya, Pak Cik Rahman, yang sudah meninggal dunia 10 tahun lalu. Cintanya pada suami jelas terpancar dari setiap kata yang diucapkannya, meskipun ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyumannya. Aku mendengar dengan penuh tumpuan, seolah-olah menyerap setiap detik cerita itu ke dalam ingatan. Suaranya yang tenang dan penuh kehangatan membuatkan aku rasa macam masa berhenti sejenak, dan dunia hanya milik kami berdua. Aku mula menyedari bahawa aku menantikan pertemuan itu lebih daripada apa sahaja. Suatu hari, ketika kami duduk minum teh sambil mendengar lagu jazz lama, Makcik Salma tiba-tiba bertanya, "Aisyah, pernahkah kamu rasa takut dengan masa depan?" Aku terkejut dengan soalan itu, lalu menjawab perlahan, "Kadang-kadang." Tapi bila ada Makcik, saya rasa tak takut sangat. Dia tersenyum, matanya berkilauan seperti ada rahsia yang ingin dikongsi. Saya juga kadang-kadang takut sunyi. Tapi dengan kehadiran kamu, rasa macam ada cahaya di tengah kegelapan. Perkataan itu menusuk hati aku. Aku lihat wajahnya yang dipenuhi kerutan,
namun tetap memancarkan keindahan yang tulen dan mendalam. Pada malam itu, ketika aku bersiap hendak pulang, aku memberanikan diri menghulurkan tangan dan menyentuh tangannya yang halus itu. Makcik Salma terkejut seketika, namun tidak menarik tangannya. Ada kehangatan yang mengalir antara kami, sesuatu yang suka aku jelaskan. Dalam detik itu, aku tahu bahawa hubungan kami bukan sekadar persahabatan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang berkembang, sesuatu yang akan mengubah hidup aku selamanya. Aku turun dari rumah itu dengan perasaan campur aduk antara gembira, takut, dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula, dan aku tidak tahu ke mana ia akan membawa aku. Namun, hatiku yakin, aku mahu terus berada di sisi Makcik Salma, menemani dia dalam setiap langkah hidupnya yang penuh warna dan cerita. Hari itu, suasana di rumah Makcik Salma terasa lebih hangat dari biasa. Aku masuk dengan hati yang sedikit berdebar. Hujan lebat di luar membuat bunyi rintiknya berirama di atas bumbung zinc rumah usang itu. Aku membawa beg plastik berisi barang-barang yang dipesan, tetapi kali ini aku tidak tergesa-gesa untuk beredar. Makcik Salma menyambut aku dengan senyuman lembut, mengenakan baju kurung biru muda yang simpel tapi kemas, dihiasi dengan butang manik kecil di lehernya. Rambut putihnya disanggul kemas, dan aku perhatikan gelang tangan emas tipis yang melingkar di pergelangan tangannya, sesuatu yang jarang aku nampak pada wanita seusianya. Dia mengarah aku duduk di sofa usang yang dilapisi kain pelikat lama, sementara dia pula menghidangkan secawan teh tarik hangat dalam cawan porselin bercorak bunga. Bau rempah halus dan manis teh itu memenuhi ruang tamu kecil itu. Aku duduk, membiarkan badan penatku merehat. Pakaian basah akibat hujan melekat di kulit, dan aku mengeluh sedikit lega bila dia menghulurkan tuala kecil yang lembut. Tukar baju dulu, nanti demam, katanya sambil tersenyum, membawa sehelai baju sejuk lama yang kelihatan sedikit besar untukku. Aku mengangguk, naik ke bilik air kecil di hujung rumah, menukar pakaian basah itu dengan baju sejuk yang diberikannya. Ketika aku keluar dari bilik air, Makcik Salma menatap aku dengan pandangan yang aneh. Baju sejuk itu kebesaran untuk tubuhku yang kurus, lengan yang panjang menjuntai ke pergelangan tangan dan bahu yang longgar membuat aku kelihatan seperti adik kecilnya. Dalam matanya terpantul sesuatu yang lembut, penuh kasih sayang, tetapi juga seperti harapan yang tersembunyi. Kami duduk berdua kembali di ruang tamu, dengan alunan lagu jazz lama dari piring hitam yang memenuhi ruang. Suasana sunyi dan damai itu membuat aku rasa seperti masuk ke dalam dunia yang berbeza, dunia yang penuh nostalgia dan kehangatan. Aku lihat dia menatap aku lama, seolah-olah cuba membaca sesuatu dalam diri aku. Aku memberanikan diri bertanya, "Makcik, kenapa makcik tinggal seorang diri di rumah ini? Bukankah ada anak atau cucu yang boleh jaga?" Dia tersenyum sayu dan menghela nafas panjang. Suami saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Anak-anak pula kerja jauh di Kuala Lumpur dan Singapura. Cucu-cucu hanya balik sekali setahun saja. Jadi saya sudah biasa dengan kesunyian ni, walaupun kadang-kadang rasa berat. Aku mengangguk, hati aku terasa pedih mendengar kisahnya. Aku ingin kata sesuatu yang menguatkan dia, tapi kata-kata seolah tersekat di kerongkong. Akhirnya aku hanya hulurkan tangan dan memegang tangannya yang dingin itu. "Makcik, sekarang makcik tak seorang lagi," aku berkata perlahan. Dia menatap aku lama, kemudian mengangguk dan bisik, "Kamu tak tahu apa yang kamu buat, Aisyah." Tapi tangannya tetap di dalam genggamanku. Malam itu, aku keluar dari rumahnya dengan perasaan yang bercampur baur. Aku tahu hubungan kami sedang berubah, semakin rapat dan intim. Tapi aku juga tahu perjalanan ini akan penuh cabaran. Aku bertanya pada diri sendiri, adakah aku sudah bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal datang? Malam itu, selepas aku pulang dari rumah Makcik Salma, fikiran aku berputar laju.
Aku duduk di bilik kecil sewaanku di Kota Baru, menatap siling yang suram dan dinding yang penuh calar. Hujan masih turun di luar, bunyinya mengiringi perasaan aku yang bercampur baur antara harapan dan kekeliruan. Pertemuan kami hari itu terasa sangat berbeza. Sentuhan tangannya yang halus dan pandangannya yang penuh makna membuat aku sedar ada sesuatu yang lebih daripada sekadar persahabatan antara kami. Tapi aku takut dengan apa yang mungkin orang akan kata jika mereka tahu. Aku baru 22 dan dia sudah 75 tahun. Jarak umur kami terlalu jauh dan masyarakat di sini, di Kelantan, sangat konservatif. Aku bayangkan kata-kata jiran-jiran, rakan-rakanku, dan keluarga aku sendiri. Namun, setiap kali aku teringat senyuman Makcik Salmah, aku rasa seperti ada sesuatu yang mengikat hati kami. Dia bukan sekadar wanita tua yang aku hantar barang setiap hari. Dia adalah teman, guru, dan mungkin sesuatu yang lebih istimewa. Hari-hari berikutnya, aku semakin kerap singgah tanpa alasan pekerjaan. Kadang-kadang aku tolong dia mengemas rumah. Kadang-kadang kami duduk di beranda sambil minum kopi dan bercerita tentang kehidupan. Aku mula membawa buku-buku lama yang aku jumpa di pasar karat untuk dia baca, dan dia berkongsi cerita-cerita lama tentang zaman mudanya, tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Tetapi bukan semua mudah. Ada saat-saat di mana aku dapat merasakan ada sesuatu yang menghalang antara kami, sesuatu yang tidak dapat kami ungkapkan. Ketika aku cuba menyentuh tangannya atau mendekati dia lebih rapat, dia akan memalingkan muka, seolah-olah takut dengan perasaan sendiri. Aku juga mula perasan bahawa dia cuba menyembunyikan kesakitan fizikalnya, tangan yang bergetar, langkahnya yang semakin perlahan ketika berjalan menggunakan tongkat. Satu malam, ketika kami duduk di ruang tamu sambil mendengar lagu-lagu lama dari piring hitam, aku memberanikan diri bertanya, "Makcik, bolehkah kita jadi lebih daripada kawan?" Dia terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Aisyah, aku lebih tua daripada kamu sebanyak 3 kali ganda. Ini bukan mudah. Dunia ini kejam pada kita yang berbeza zaman." Aku menggenggam tangannya erat. Aku tak kisah tentang umur. Aku hanya mahu bersama Makcik. Dia tersenyum lemah, tapi aku tahu hatinya penuh dengan rasa takut dan kebimbangan. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat, namun penuh dengan tekad. Aku tahu, hubungan kami akan diuji dengan pelbagai cabaran dari masyarakat, dari keluarga, dan dari masa itu sendiri. Tapi aku juga tahu, aku tidak mahu melepaskan kehangatan dan cinta yang aku rasa setiap kali berada di sisinya. Aku bersedia untuk menghadapi segalanya, asalkan dia tetap di sisi aku. Namun, aku tahu semakin jauh aku melangkah, semakin dalam liku yang harus aku hadapi. Dan aku bertanya dalam hati, adakah cinta kami mampu bertahan di tengah badai dunia yang penuh prejudis? Aku masih ingat betapa terkejutnya aku bila pertama kali menyedari betapa dalamnya perasaan yang aku miliki terhadap Makcik Salmah. Semuanya bermula dengan satu sentuhan tangan yang tidak dirancang, dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Aku sering tertanya-tanya, bagaimana seorang wanita yang sudah menempuh hidup selama 75 tahun boleh membawa perubahan sebesar ini dalam hidup aku, seorang gadis muda dari kampung kecil. Namun, aku juga rasa hancur dan keliru. Bagaimana boleh aku berhadapan dengan kenyataan yang masyarakat sekitar mungkin tidak akan menerima hubungan kami? Aku membayangkan bisikan-bisikan di lorong kampung, pandangan sinis jiran, dan mungkin juga kecaman daripada keluarga aku sendiri. Aku terfikir, adakah ini semua hanya mimpi yang manis sementara, atau adakah kami benar-benar mampu mengharungi segala cabaran yang bakal datang? Suatu hari, ketika aku sedang membantu Makcik Salmah menyiram bunga di halaman kecil rumahnya, aku teringat akan kata-katanya tentang ketakutan terhadap kesunyian dan bagaimana dia kini merasa kurang sunyi dengan kehadiranku. Aku menatap wajahnya yang dipenuhi kerutan, namun matanya tetap bersinar penuh harapan. Aku tahu,
Dia juga mempunyai keraguan dan ketakutan yang sama seperti aku. Aku cuba membayangkan bagaimana jika kami berjaya, bagaimana jika kami mampu melawan segala prejudis dan menerima cinta kami seadanya. Mungkin kami boleh menjadi contoh bahawa cinta tidak mengenal usia, bahawa kasih sayang boleh tumbuh di mana-mana sahaja, walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penilaian dan prejudis. Tapi aku juga tidak dapat menafikan bahawa aku pernah terfikir, bagaimana jika semuanya berakhir dengan kesedihan? Bagaimana jika masa yang kami miliki terlalu singkat dan aku harus kehilangan dia? Perasaan itu membuat jantung aku berdebar kencang dan air mata aku mengalir tanpa henti. Aku tahu, aku harus kuat. Bukan hanya untuk aku sendiri, tetapi juga untuk Makcik Salmah yang telah memberikan aku kehangatan dan harapan yang aku tidak pernah rasakan sebelum ini. Aku ingin memperbaiki segala kekurangan dalam diri aku, ingin menjadi seseorang yang layak untuknya. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri bahawa aku akan sentiasa berada di sisinya, tidak kira apapun yang berlaku. Tapi aku juga tahu, janji itu akan diuji lebih daripada apa yang aku jangka. Aku teringat kata-kata Makcik Salmah yang penuh teka-teki, kamu tak tahu apa yang kamu buat, Aisyah. Aku mula faham, dia bukan hanya bimbang tentang pandangan orang lain, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu kami. Aku berdoa agar kami diberi kekuatan untuk menghadapi segala cabaran yang akan datang, kerana aku tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula dan tidak akan mudah. Namun, aku tetap berharap, cinta kami mampu mengatasi segala halangan dan membawa kami ke bahagia yang selama ini hanya aku impikan. Suatu petang yang redup, hujan rintik-rintik masih membasahi bumi Kota Baru. Aku melangkah masuk ke rumah Makcik Salmah dengan perasaan yang agak pelik. Dia duduk di ruang tamu, wajahnya kelihatan lebih muram daripada biasa. Aku letakkan beg plastik di atas meja dan duduk di sebelahnya, cuba mencari kata-kata untuk menghilangkan kekusutan yang aku rasa. Tiba-tiba, dia menarik nafas panjang dan berkata, Aisyah, ada sesuatu yang aku belum beritahu kamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku terkejut, jantung berdegup kencang. Apa agaknya rahsia yang disembunyikan selama ini? Dia mula bercerita tentang masa lalunya yang tidak pernah aku duga. Di sebalik senyuman dan kehangatan yang dia tunjukkan, ada luka yang dalam dan rahsia yang selama ini dia simpan rapat. Ternyata, selepas kematian suaminya, dia pernah melalui masa-masa yang sangat sukar kehilangan tempat tinggal, pengabaian oleh keluarga, bahkan pernah hampir kehilangan harapan untuk hidup. Namun, yang paling mengejutkan aku, dia memberitahu bahawa selama ini ada seseorang yang sering mengintai rumahnya. Seseorang yang tidak mahu dia bahagia dan sentiasa cuba mengganggu kehidupannya. Aku tak mahu kamu terlibat dalam masalah aku, katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus aku katakan. Lebih mengejutkan lagi, dia memberitahu bahawa anaknya yang jauh di luar negara mungkin tidak mengetahui tentang hubungan kami. Dia risau jika berita ini sampai ke telinga keluarga, semuanya akan menjadi lebih rumit dan berbahaya. Mereka mungkin akan cuba memisahkan kita, katanya perlahan. Aku rasa dunia aku seakan-akan terhenti. Semua yang aku impikan tiba-tiba menjadi kabur. Apa yang harus aku lakukan? Adakah aku harus melangkah mundur, atau terus berjuang untuk cinta yang baru aku temui ini? Dalam hati aku tahu aku tidak boleh menyerah begitu sahaja. Tapi aku juga faham betapa beratnya beban yang dipikul oleh Makcik Salmah. Dia bukan sahaja berjuang melawan usia dan pandangan masyarakat, tetapi juga menghadapi ancaman yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu, aku pulang dengan fikiran yang bergelora. Aku tahu, hubungan kami kini telah memasuki fasa yang lebih serius dan rumit. Aku perlu bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Walaupun itu bermakna aku harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan prasangka dan cabaran. Namun, di balik segala kesukaran itu,
Aku masih pegang pada satu harapan bahawa cinta kami mampu bertahan, walau apapun yang berlaku. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai, dan rahsia yang terbongkar itu hanyalah permulaan kepada sebuah kisah yang lebih besar dan penuh liku. Selepas malam yang penuh dengan kegelisahan itu, aku kembali ke rumah Makcik Salma dengan hati yang berat, tapi tekad yang semakin kuat. Aku mahu tahu lebih lanjut tentang ancaman yang dia sebutkan. Sepanjang perjalanan ke Jalan Tok Kenali, aku memikirkan segala kemungkinan dan bersiap sedia menghadapi apa sahaja yang bakal menimpa kami. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan Makcik Salma menyambut aku dengan senyuman yang sedikit paksaan. Wajahnya masih kelihatan letih, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan dia bersedia berkongsi lebih banyak. Aku duduk di sebelahnya, menunggu dengan penuh harapan. Dia mula bercerita tentang seorang jiran lama, Pak Mat, yang selalu memandang serong terhadap hubungannya dengan aku. Dia tak suka aku ada kawan muda. Dia cakap macam-macam belakang aku, katanya dengan nada yang penuh kekecewaan. Aku cuba menenangkan dia, tapi aku tahu beban itu tidak mudah hilang begitu sahaja. Lebih mengejutkan, dia memberitahu bahawa beberapa kali dia menerima panggilan telefon yang ganjil. Suara di hujung talian hanya berbisik-bisik tanpa kata-kata yang jelas. Aku rasa ada orang cuba kacau hidup aku, bisiknya. Aku menggenggam tangannya, cuba memberi kekuatan. Kita akan hadapi bersama, Makcik. Jangan takut. Namun, ketakutan Makcik Salma tidak berakhir di situ. Dia juga bimbang tentang anaknya yang jauh di Jerman, yang mungkin tidak akan menerima hubungan kami. Kalau dia tahu, mungkin dia akan datang dan cuba bawa aku pergi, katanya dengan suara yang hampir patah. Aku tahu itu bukan mudah untuk dia. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu, mendengar hujan yang semakin lebat di luar. Aku memandang wajah Makcik Salma yang penuh kerutan dan kesedihan, namun juga keberanian yang tidak pernah aku sangka ada pada dirinya. Aku tahu, aku harus jadi lebih kuat untuk dia. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan biarkan apa-apa pun memisahkan kami. Tidak kira betapa suka dunia ini, aku mahu terus berada di sisi Makcik Salma, menemani dia dan melawan segala cabaran bersama. Namun, dalam hatiku, aku juga tahu bahawa ancaman yang kami hadapi bukan sahaja dari luar, tapi juga dari dalam hati kami sendiri keraguan, ketakutan, dan perasaan yang kadang-kadang sukar untuk diterima oleh dunia yang penuh dengan prasangka. Kisah kami semakin rumit, dan aku tahu, setiap langkah yang kami ambil kini penuh dengan risiko. Tapi aku tidak akan berpaling. Aku mahu cinta ini hidup, walau apapun halangan yang menanti di hadapan. Hari-hari kami bersama semakin dipenuhi dengan ketegangan yang tidak pernah aku bayangkan. Setiap langkah aku ke rumah Makcik Salma di Jalan Tok Kenali semakin berat dengan beban yang tidak kelihatan, namun begitu nyata. Suasana yang dahulunya penuh kehangatan kini diselubungi oleh bisikan-bisikan dan pandangan sinis dari jiran-jiran yang mula menyedari hubungan kami. Aku dapat rasa mata-mata yang memerhati, bisikan-bisikan yang menyatakan apa yang dia mahu dengan wanita tua itu. Bukankah dia terlalu muda? Pernah satu ketika aku membantu Makcik Salma membawa barang ke dalam rumah, seorang wanita di tangga bertanya dengan suara tajam, "Tak malu ke dengan makcik tua macam tu?" Hatiku mengecut, tapi aku cuba kuat. Aku tahu apa yang aku rasa, dan aku tidak akan biarkan kata-kata mereka memecah belahkan kami. Namun, aku juga tahu bahawa tekanan ini bukan sahaja datang dari luar. Dalam diam, aku perasan kegelisahan di mata Makcik Salma semakin dalam. Kadang-kadang dia berbisik kepada diri sendiri, menyebut tentang usia, tentang masa yang tidak mengizinkan kami untuk bersama tanpa halangan. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu yang redup, mendengar alunan lagu jazz yang berderak perlahan dari piring hitam. Aku memegang tangannya erat, cuba memberi kekuatan. "Makcik, kita sudah tempuh banyak benda bersama.
Aku tak mahu berhenti sekarang. Dia memandang aku lama, matanya penuh dengan campuran sayu dan harapan. Aisyah, kadang-kadang aku rasa kita ini seperti dua dunia yang bertembung. Tapi aku juga tahu, aku tak mahu kehilangan kamu. Perasaan itu menghangatkan ruang itu, tapi pada masa yang sama, aku tahu bahawa kisah kami belum sampai ke penghujungnya. Tekanan dari luar, ketakutan dari dalam, dan masa yang terus berlalu menjadi cabaran yang semakin sukar untuk diatasi. Aku mula sedar bahawa cinta kami bukan sahaja tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi dunia yang tidak memahami. Setiap detik yang kami lalui adalah perjuangan, dan aku tahu, kami harus lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di sebalik semua itu, aku masih menyimpan satu rahsia kecil yang belum aku beritahu pada Makcik Salmah, sesuatu yang aku harap boleh mengubah segala-galanya, atau mungkin membawa kami ke jalan yang lebih gelap. Aku belum bersedia untuk berkongsi, tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku harus berani membuka cerita itu. Saat ini, aku berdiri di persimpangan yang penuh dengan dilema antara cinta dan kebencian, antara harapan dan ketakutan. Aku hanya mampu berdoa agar kami diberi kekuatan untuk terus melangkah, walau apapun yang berlaku. Kerana cinta kami, walaupun aneh dan sukar, adalah sesuatu yang aku tidak sanggup lepaskan. Malam itu, ketika hujan turun dengan deras, aku tiba di rumah Makcik Salmah dengan hati yang berdebar tidak menentu. Pakaian aku masih basah, dan setiap langkah terasa berat, seolah-olah membawa beban dunia. Dia menunggu di ambang pintu, wajahnya yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak lebih lembut dari biasa, namun matanya menyimpan kegelisahan yang aku tahu terlalu dalam untuk diungkapkan. Aku duduk di sebelahnya di sofa yang sudah lusuh, bau cawan teh yang baru disediakan memenuhi udara. Dia memegang surat yang aku tahu dari anaknya di Jerman, surat yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam hubungan kami. Dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, dia akan datang bulan depan. Aku takut, Aisyah. Apa yang akan dia fikir bila lihat kita bersama? Hatiku tercekat. Aku tahu detik itu akan tiba, tapi tidak pernah aku bayangkan ia akan membawa rasa takut yang begitu besar. Kita akan hadapi bersama, Makcik. Tidak kira apa yang berlaku, aku di sini untuk kamu, aku balas dengan suara yang serak. Malam itu, kami duduk berdua dalam keheningan. Hanya bunyi hujan dan detik jam yang berdentang menjadi saksi. Aku merasakan segala ketakutan, keraguan, dan harapan bercampur menjadi satu dalam dada. Aku tahu, perjalanan kami tidak mudah. Dunia mungkin tidak menerima cinta kami, dan masa mungkin tidak berpihak kepada kami. Tiba-tiba, dia mengusap tanganku dengan lembut, air matanya mengalir perlahan. Aisyah, aku takut aku akan hancurkan hidup kamu. Tapi aku juga tahu, aku tidak mahu kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya erat, kamu adalah hidup aku, Makcik. Aku mahu kita bersama, walaupun dunia menentang. Di sebalik semua cabaran yang menanti, aku tahu cinta kami sudah cukup kuat untuk bertahan. Namun, aku juga tahu ini bukan pengakhiran, melainkan permulaan kepada sebuah kisah yang lebih besar dan penuh misteri. Apa yang akan berlaku apabila anaknya tiba? Bagaimana kami akan menghadapi dunia yang penuh dengan prejudis dan ketakutan? Aku tidak tahu jawapannya sekarang, tapi aku yakin satu perkara, aku tidak akan melepaskan Makcik Salmah. Kisah kami masih belum selesai, dan setiap detik yang kami lalui adalah satu perjuangan yang penuh warna, emosi, dan cinta yang tulus. Dan di balik pintu rumah itu, di tengah hujan yang membasahi bumi, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan terus berjuang untuk cinta yang tidak pernah aku sangka wujud, kerana kadang-kadang, cinta itu datang dari tempat yang paling tidak dijangka, dan ia lebih kuat daripada apapun di dunia ini.